Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel saya ya. Dah agak lama saya tak buat channel ni, buat video dikarenakan saya ada tugasan di luar lah. Dan ujung-ujung minggu ni adalah sikit masa lah ya untuk saya tengok balik semula. Dan kali ni tergerak pula hati saya untuk buat satu topik lah, di mana baru-baru ni kita semua tahu kan berlakunya tragedi di Aceh ya. Di Aceh, di mana kita mendapati bahawa tsunami lah ya, banjir kali kedua dah ni berlaku di Indonesia lah. Dan di sini juga kita dapati bahawa dikatakan pertolongan yang pertama sekali adalah dari negara Malaysia lah ya. Jadi selain daripada rasa berbangga kerana orang-orang kita masih lagi dapat membantu orang-orang Indonesia ni, jadi di samping tu kita kena fikir jugalah ya, sebab dalam keadaan macam ni pun ada lagi lah tindakan dari beberapa netizen lah ya, yang mencemuh tentang bantuan daripada negara ni. Dan mereka mengatakan yang ini adalah sesuatu yang bukan daripada Malaysia. Malaysia berbangga-bangga untuk membantu, dan bantuan tu bukannya sebenar-benar daripada Malaysia, dari negeri China, macam-macam ya. Timbal balas terjadi, maka bergaduhlah dalam media ya, antara Malaysia dengan Indonesia ni. Jadi itulah tu, macam mana pun kan kuatnya netizen bergaduh ni, tapi yalah, kita sebagai negara, kata orang kan, negara sumpun kan, ini semua adalah sebabkan media lah kan. Kita diburuk-burukkan kita ni semua, jadi rakyat Malaysia terasa macam kita ni ditikam belakang lah ya, kita ni dikhianati kerana kita membantu, dan ada pihak-pihak yang menghina lah ya. Walaupun kita membantu secara apa pun, ada pihak-pihak yang menghina kita daripada sana lah ya. Itu yang rakyat Malaysia membalas balik tu ya. Jadi untuk untuk khianat ni kan, kita tak tahulah, pengkhianatan ni berlaku di mana-mana sajalah, setiap negeri lah ada orang-orang yang berperangai macam ni sebenarnya kan. Kita rasa terpukul lah bila kita ni dikhianati sebenarnya kan, difitnah macam-macam, sedangkan kita hanyalah untuk kebaikan, kita nak buat kebaikan. Terutamanya fitnah ni yang paling dahsyat berlaku apabila kawan-kawan yang kita percayai, kita kenal sama-sama, kita bantu sama-sama kan, tiba-tiba kita difitnah macam-macam lah. Itu yang rasa sakit sangat lah kan. Jadi kita bagi kebaikan, sebab kata orang tu, kita bagi madu dibalas dengan tuba balik lah kan? Jadi itulah, jangan sekali lah kita berfikir yang kita boleh hina dan fitnah orang tanpa balasan apa-apa pun nanti kan. Ini tak elok tau sebenarnya. Bila kita dah tahu orang bantu kita dalam kesusahan, tapi bila kita tak dapat bagi apa yang dia nak sekali lagi, maka kita difitnah, dikata macam-macam ya. Dan yang paling tak bagusnya, adu domba. Daripada situlah dia mengadu domba tentang diri kita yang selama ni membantu dia. Sama jugalah yang apa yang saya nak masukkan ni ya. Bila kita bantu banjir, kita bantu landslide ya, tanah runtuh ya, jadi tak nampak tau. Itu sebabnya kan orang tua kita katalah, buat baik berpada-pada, buat jahat dengan sekali lah. Sekali terkena kan, sampai bila-bila kita akan ingat tau. Tapi yalah, kadang-kadang kita tak tahulah netizen ni, dia apa tujuan dia kan. Mungkin ada orang yang nak lebih tau. Ada manusia yang jenis macam ni. Bila dia tak dapat, dia hina kita. Lepas tu, sedangkan kita bantu kan, tapi dia nak lebih lagi, nak simpati, nak apa lagi daripada orang lain kan. Jadi kita jadi mangsa dia lupa yang kita pernah tolong dia tau. Jadi itulah dia pada netizen kan. Kita cerita pasal ni, sebenarnya kita cerita pasal kebaikan yang rakyat Malaysia buat lah. Tapi janganlah dibalas dengan hinaan, kecemuhan kan. Jadi di video kali ni saya nak tunjuk tentang khianat ni lah. Khianat pada orang. Kita tak sangka tau orang khianat, tiba-tiba dia khianat pada kita kan. Dia baru berpeluk-peluk dengan kita tu, tapi sekejap je, dalam sehari dia dah boleh khianat kita dah. Jadi kita ceritalah ya. Di video kali ni saya nak tunjuk filem-filem klasik Melayu lama, di mana ada adegan-adegan yang menceritakan tentang kejahatan memfitnah, memburuk-burukkan orang dan mengadu domba ni.
Ni kita cerita, kita tengok dulu sebab saya minat filem-filem lama ni. Jadi budaya ataupun perbuatan jahat fitnah ni ataupun tikam belakang ni dah berlaku lama dah sejak zaman azali dulu lagi dah kata orang. Jadi kita yang ada hari ni kita fikir-fikirkanlah kan. Kata buat baik pada orang ni, buat jahat pada orang ni mana yang lebih menguntungkan. Ada orang dipikirkan menguntungkan yang jahat kan. Okey, jadi kita tengok ya. Saksikan. Kau begini. Aku sangka kau kawan. Kawan. Rupanya tunjuk lurus kelingking berkait. Kau tikam aku dari belakang. Buang! Kau ada mempunyai pistol dan peluru. Sekira habis peluru kau, ini abuan kau. Kau memanggil aku pengecut. Kau telah memukul aku. Tapi aku tidak melawan. Sekarang, aku hendak membuktikan yang aku bukannya pengecut. Dengar sini kawan-kawanku sekampung. Aku berharap, janganlah hendaknya ada lagi manusia yang seperti ini di tanah air kita. Kerana manusia yang seperti inilah yang akan merusakkan keturunan kita. Ya, memang bangsa kita masih muda dan masih lemah. Aku tak peduli itu semua. Harapanku hanyalah kita sama bangsa bersatu padulah. Captain Holiday, terima kasih. Terima kasih, Captain Holiday. Hei, pengkhianat! Kami takkan menyerah diri. Kami akan lawan habis-habisan. Aku Tameng Sari, pahlawan tanah Jawa. Mana dia pahlawan Melaka? Mari satu, mari dua, mari berapa saja ada. Ayo coba bermain senjata dengan aku. Akulah Hang Tuah Hulu Balang Raja Melaka. Jikalau kau berani menjual, aku sedia membeli. Tapi aku percaya aku benar. Sekarang aku akan menegakkan kebenaran itu. Tuah, dalam firasatku, selagi keris Tameng Sari ini ada di tanganku, kau takkan dapat membunuh aku, Tuah. Jauhlah kau dari pintu itu. Biar aku keluar mengamuk, membunuh segala pengkhianat-pengkhianat itu, Tuah. Jubat, kau adalah sebagai saudaraku, Jubat. Tapi maksudmu itu tak dapatlah ku membenarkan. Aku terpaksa menjalani titah tuanku untuk membuang kau, Jubat. Kau ni pepat di luar, runcing di dalam. Kau katakan amberan mengikis hartaku. Rupanya kau ya, binatang. Datang tak dipanggil, pergi tak disuruh. Aku tidak kenal huruf menyerah. Tak apa, aku mau tengok berapa pandai tupai melompat. Jangan bimbang, kakak.
Saya datang kemari untuk meminta maaf kerana saya telah menghinakan kakak dengan Amran. Selama ini saya menyangka tiap-tiap yang memancar itulah indah. Tetapi sekarang saya sudah silam. Kaca pun saya sangka berlipat. Kak, budi dan jasa Amran barulah sekarang dapat saya pandang dengan jelas. Terima kasih Tuan. Kita biarpun miskin dengan uang ringgit, tetapi jangan miskin dengan budi bahasa. Karena budi bahasa itu tidak memerlukan modal, Tuan. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton ya. Dan hingga bertemu lagi, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Harap maaf ya sekiranya sebarang kekurangan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.